Kenapa mengeluh? Melihat pemandangan ini, saya teringat foto kita waktu pergi jalan-jalan. Matahari terbenam waktu itu sangat indah. Kita juga bermain dengan gembira tapi semuanya salah saya. Saya yang ceroboh kehilangan kamera. Tapi fotonya masih ada. Kamu menemukan fotonya? Kenangan indah itu semua tersimpan di hati kita, tidak akan pernah terlupakan. Wah, sebagai wanita yang sukses dalam karir dan cinta, apa perasaanmu? Saya merasa seperti memiliki seluruh dunia. Sangat bahagia. Ia habis makan dengan klien mau pulang. Nanti kita bicara lagi. Reni. Bisa duduk sebentar ngobrol? Reni, bisakah kamu menerima saya? Tidak mungkin. Ya, saya akui. Saya melakukan banyak hal tidak rasional demi mencintai Markus. Banyak hal yang saya tangani dengan buruk, membuat kalian tidak senang. Tapi kerana saya sangat menghargai persahabatan kita, jadi saya sangat berharap kamu bisa memaafkan saya. Kita sudah dewasa. Tidak bisa hanya bilang saya cinta, lalu kehilangan akal sehat yang seharusnya dimiliki. Itu kerana kamu belum mencoba jadi tidak mengerti. Bagaimana kamu tahu saya tidak? Benar, cinta yang menyakitkan memang menyiksa. Tapi bukan berarti kamu bisa membiarkan diri melakukan kesalahan. Tapi cinta adalah urusan dua orang. Saya rasa selama ada cinta sejati, tidak ada yang benar atau salah. Urusan dua orang. Connie dan dua anaknya menanggung perpisahan. Kakak saya dan mama sudah bermusuhan. Bahkan saya juga kerana urusan kalian. Dimarahi mama tanpa alasan. Apakah cinta kalian masih urusan dua orang? Kakak saya memilih kamu, saya tidak bisa menghalangi. Tapi yang paling saya sesalkan mama mengusirnya dari keluarga Joe. Dia bahkan kehilangan posisi CEO. Terpaksa membantu kepala pelayan mengganti bola lampu. Kamu tahu betapa sakitnya hati saya. Karir sangat penting bagi kakak saya. Mungkin di depan kamu dia berpura-pura bahagia, tapi saya tahu dia sebenarnya tidak bahagia. Maaf ya. Kata maaf kau pun tak guna. Kalau kau rasa bersalah, buatlah sesuatu. Supaya hubungan abang aku dengan mama boleh baik, jangan macam ni lagi. Aku pasti harap kau boleh buat. Jangan salahkan orang lain. Sejak kau pilih jalan ni, kau kena tanggung dan selesaikan masalah. Abang aku sentiasa pentingkan keluarga. Dan kemudian Ban Wan Ji yang ayah bina. Sekarang dia dah hilang dua-dua sebab kau. Dia dah banyak berkorban untuk kau. Aku nak tanya, apa kau dah berkorban untuk dia? Kau fikirkanlah sendiri. Sekarang aku dah jumpa doktor, boleh balik. Suruh beli 2 paket Zingren, kenapa lama sangat? Aku dah dalam kereta. Sekarang jam teruk. Aku pun tak boleh buat apa. Lama lagi kena tunggu. Sekarang aku sakit belakang. Dan aku sangat terdesak. Tunggu kau balik, teman aku ke tandas. Cepat-cepat, tahan sikit lagi. Cepat-cepat-cepat. Nak beritahu anak-anak aku sakit, supaya mereka tak risau. Alamak, kena dengan Ashui yang cuai ni. Sungguh menyusahkan. Makcik. Kenapa kau kat sini? Tadi aku telefon rumah cari kakak, Kun kata kau kat klinik. Jadi aku datang teman kau. Alamak, kenapa banyak sangat lalat ni? Alamak, pergi. Makcik, apa kata doktor? Doktor kata aku sakit seluruh badan. Sebab marah. Sekarang kau dah gembira. Makcik mana boleh. Dulu masa aku kecil sakit, makcik yang bawa aku jumpa doktor. Sekarang makcik sakit, biar aku jaga makcik. Tak payah kau baik hati. Alamak, lalat ni muka tebal sangat. Pergi. Nak aku siram air lagi ke? Alamak, kenapa makcik? Alamak, jangan halang aku nak ke tandas. Aku teman kau. Alah, Meiji. Zingren, saya dah balik, kau tak payah baliklah. Cepat, teman saya pergi tandas. Baiklah, kau tak payah berlakon lagi. Saya tak akan terima kebaikan kau, cepatlah. Akun, kenapa kau banyak cakap sangat?
Tiba-tiba beritahu si jelangkah saya pergi jumpa doktor. Maaf puan, saya tak akan buat lagi. Masuk tuang air untuk Meiji makan ubat. Mak kami dah balik tuan besar. Mak dengar Akun cakap kau pergi jumpa doktor. Kenapa sakit pinggang ke? Nenek kau tak sihat ke? Nenek kau sakit ke sayang? Sebenarnya. Cuma masalah kecil tapi tadi. Terasa nak muntah. Salah makan tak sihat. Nampak orang yang tak nak jumpa terus nak muntah. Si jelangkah tadi pergi klinik cari saya tunjuk baik. Macam mana marah pun dia tak nak pergi. Sungguh tebal muka. Kau cakap nampak dia buat-buat nak muntah. Apa maksud jelangkah? Itu cakap marah. Kamu tak patut belajar atau cakap. Tahu tak cepat teman adik tukar baju. Mak NG pun niat baik. Dia buat macam tu pun nak baiki hubungan dengan kau. Kenapa cakap macam tu pasal dia? Dia satu sisi hancurkan keluarga saya. Satu sisi tunjuk baik suruh saya maafkan dia. Saya cakap dengan kau. Suruh dia jangan buat benda tak guna lagi. Kuah dia boleh pusing kau. Tapi tak boleh pusing saya. Asyui tolong saya pergi bilik. Setahun ni banyak benda berlaku dekat rumah. Sungguh nak datang sini minta Buddha lindungi. Betul tu Meiji. Tengok tu siapa orang tu. Dia lagi. Ya betul macam hantu saja. Saya belum keluarkan senjata lagi. Baiklah biar saya main-main dengan dia. Suruh dia tahu susah dan undur betul tu. Selamat pagi Makcik. Siapa spy beritahu kau saya dekat sini? Tak adalah saya tahu. Setiap tahun Makcik datang sini sembah Buddha. Kau buat semua ni pun harap saya tak marah. Baiklah tolong tambahkan minyak untuk Buddha. Dan minta berkat untuk lihat apa kata Buddha. Oh tak masalah Makcik, saya akan pergi sekarang. Makcik, saya sudah minta berkat untuk awak. Wah, terima kasih banyak kali. Alamak, saya lupa minta berkat untuk Cici dan Wewe. Awak tahu tak awak buat mereka kehilangan keluarga yang sempurna. Tolonglah mereka, bukanlah terlalu banyak. Oh, kalau awak rasa penat, jangan pergilah. Tak penat, saya akan naik sekarang. Minum air ni Mei suruh saya bawa untuk awak. Terima kasih. Macam mana boleh tak? Boleh. Wah, awak ni terlalu ringan, mana ada kesan. Mari biar saya tolong, tak payah, saya boleh buat sendiri. Mari, wah Mei sakitnya. Wah, baru jalan sekali kaki dah sakit macam ni. Kalau dong jalan banyak kali mungkin dah tempang. Alah, dia orang muda cepat sembuh.
Mereka ni bila-bila masa boleh lari untuk kurus. Lari berjam-jam pun tak apa. Tak sangka dia ada ketekunan dan semangat. Ingat kaki dia saya pun rasa sakit. Marah dah hilang. Mei walaupun tak marah lagi. Tak bermakna saya terima dia sebagai menantu keluarga Juo. Saya nak beritahu awak. Menantu keluarga Juo cuma Connie seorang nenek. Mama wah. Awal pulang ni. Bukan awak pergi tengok wayang 4DK. Cici kata tak sihat jadi balik awal. Mana tak sihat. Dia sikit selsema tak apa. Nanti Kunje ambil vitamin C untuk dia minum. Tidur sebentar okey lupa. Mama dulu awak kata mikrofon rosak. Saya beli yang baru untuk awak. Wah terima kasih banyak. Dan lagi, saya dengar 2 orang tu kata awak sakit seluruh badan. Saya beli tilam urut untuk awak. Nanti akan sampai wah Connie. Awak ni memang baik dengan saya. Awak baik tinggal hari ini jangan balik. Saya masak beberapa hidangan sedap untuk awak. Tak perlu saya ada janji saya teman Cici. Sejurus lagi saya akan pergi. Oh awak teman Cici pergi rehatlah. Okey kita naik sekarang. Hai mari sayang hehe. Tengok Connie baik sangat dengan aku. Aku takkan maafkan NG. Kalau aku maafkan dia maksudnya aku tak adil pada Connie. Kalau macam ni terus. Bukan saja abang sulung terperangkap di tengah. Aku pun akan kena tempias. Aku urutkan untuk awak. Cehi saya wartawan dari majalah Sensasi. Hari tu Cik Dong teman Nenek Jo pergi sembahyang Buddha. Awak tahu tak boleh beri komen. Awak dah tengok gambar-gambar ni kan? Tengoklah tengok. Awak rasa suami awak tinggalkan awak demi Cik Dong. Adakah sebab awak dah tua? Cik Dong muda sangat ke. Dia pun dah 30 lebih sepupu aku. Mana-mana pun lebih mulia dari dia. Wendy jam pergi. Tapi tengoklah dia buat isyarat kemenangan. Aku cakap dia memang jahat sangat jahat. Dia sampai sanggup cedera kaki sendiri. Manfaatkan peluang tinggal di rumah Jo minum ubat dengan arak. Sampai kena cuci perut di hospital dia buat semua ni nak tunjuk menyedihkan. Sebab nak rebut suami orang Wendy. Kalau awak tak pergi sekarang aku panggil polis. Cehi. Cakap sikit lagi. Awak ubahlah perangai awak. Kenapa awak cakap banyak sangat dengan wartawan? Sepupu. Aku memang tak tahan si jelmaan musang tu terlalu menggoda. Aku nak dedahkan perbuatan jahat dia biar semua orang tahu betapa teruknya dia. Buat macam ni pun nak minta keadilan untuk awak. Ada maknanya kena minta keadilan. Suami pun dah tiada. Membenci memang menyakitkan. Aku tak nak terus disiksa oleh hal ni. Terlampaulah. Sungguh keterlaluan Kak Mei. Awak cakap pasal majalah ni. Aku maksudkan si NG tu. Dia sengaja cedera kaki masa tu. Tinggal di rumah kami Jo. Rupa-rupanya aku bawa musuh masuk rumah. Lagi satu. Dia cakap masa tu makan benda salah kena hantar cuci perut di hospital. Rupa-rupanya dia sengaja buat. Nak dapatkan simpati Marcos. Kau tengoklah betapa liciknya dia. Wahai musang ni memang penuh dengan helah. Nak masuk keluarga Jo jadi menantu aku. Mimpi jelas sampai mati pun takkan jadi. Betul jangan mimpi aku nak buat sarapan. Minum susu dulu hilangkan mara aku buat sarapan. Buang-buang jangan tengok. NG aku dah call pagi tadi. Tak ada orang jawab aku ingat kau ada masalah. Dah tengok. Mereka ni makin lama makin tak masuk akal. Aku nak cari makcik jelaskan. Akilyar, keluar. Nenek aku takut. Jangan takut. Kamu semua pergi. Pergi. Nenek bawa kereta aku uruskan. Memang tak guna kamu semua pergi. Aku tak tahu apa-apa kamu halang budak nak sekolah buat mereka takut. Kamu semua tahu tak aku kenal Makcik Jo kamu. Kau kenapa langgar aku sakit tahu tak? Tahu Makcik Juo kau tak anggap dia macam anak. Tak anggap dia macam menantu, jadi kau anggap dia macam apa? Ya anggap dia macam apa? Cakap sikit. Makcik Juo kau anggap dia macam apa? Aku anggap dia macam anak lelaki pergi pelacur. Pelacur macam mana boleh jadi macam ni? NC Chow. Encik Juo.
Ence cuo.